Apa dia kata? Apa yang disebutkan berkenaan dengan hasrat Tengku Zafrul nak masuk dalam PKR? Apa dia cakap? Tuan-tuan tuliskan. Dia kata apa? Dia kata kemasukan. Ni saya baca ni, saya buka. Dia kata, pengalaman Tengku Zafrul mampu memberi nilai tambah kepada PKR. Dalam berita yang lain pula dikatakan bahawa Tengku Zafrul akan membantu mengukuhkan PKR. Inilah kadang-kadang ni aku pelik kan. Ada orang bijak pandai, kau bunuh dia. Lepas tu kau pergi ambil orang yang bijak pandai daripada parti lain, kau replacekan dia. Apa benda kau ni? Punya kartun kau buat ni, kan? Tiba-tiba kau nak cakap sekarang ni Tengku Zafrul boleh digunakan untuk memperkukuhkan parti. Orang bijak pandai kau bunuh, lepas tu kau ambil camp lain, kau ambil ke tempat kau. Kartun sungguhlah kau orang ni, kan? Ini namanya kartun, tuan-tuan. Orang yang dah memang setia, terbukti dengan kau, bukan setakat dah hafal lagu, tapi setakat dah faham perjuangan kau, perjuangan parti, daripada usia muda dia, dah melalui pelbagai ujian, terbukti dia setia. Apa yang kau tak tengok YB Rafizi ni tak setia dan tak teruji? Kan? Macam-macam kau uji dia dan dia terbukti. Tiba-tiba kau nak cakap dengan orang yang baru nak melompat, dia nak baru bagi tahu. Kau cakap bagus, dia akan mampu menguatkan, memperkukuhkan parti. Dekat mana logik kau dalam berpolitik ni? Kadang-kadang aku pun tak faham. So berjujailah orang-orang follow, tuan-tuan. Berjujailah orang-orang mengucapkan tahniah dan sebagainya. This is the best part, tuan-tuan. This is the best part. Dalam keadaan Setiausaha Agung mengatakan, dalam keadaan Setiausaha Sua mengatakan, kita masih belum menerima lagi. Kita belum menerima lagi borang permohonan daripada Tengku Zafrul apa semua. Ini wayang, tuan. Dalam pada dia mengatakan kita belum menerima, tuan-tuan, Tengku Zafrul telah pun diterima masuk, tuan-tuan. Tengku Zafrul telah pun diterima masuk dan signal untuk mengucapkan selamat datang telah pun dikeluarkan oleh PMO. Kalau sebelum ini signal menyerang ataupun signal dimulakan signal daripada PMO dalam kempen menghapuskan, menyingkirkan YB Rafizi dimulakan oleh Sam. Sam yang memulakan kenyataan media. Jadi kemudian orang berjujai, orang sambut. Itu adalah satu signal arahan, tuan-tuan. Dan pada kali ini dalam kes Tengku Zafrul, Kamil itulah signal dia. Cai-cai di dalam PMO telah pun dihantar. Arahan telah pun dihantar untuk cai-cai PMO ini melakukan tugas-tugas memuji dan memeraikan Tengku Zafrul. Baik, tuan-tuan. At this juncture, kita kata atas dasar profesionalnya kemasukan dia. Saya tak ada apa-apa isu dengan Tengku Zafrul. Jangan salah faham, tuan-tuan. Kita dah selalu bersama, jadi saya harap tuan-tuan faham. Kita tak ada isu peribadi dengan Tengku Zafrul. Topik kita hanyalah tentang kemasukan dia yang dia sekarang ni menjadi kata. Itu saja. So nampak tak kelakar, tuan-tuan? Semalam, kemarin bila keluar semalam lah, bila berita tu keluar, sebelah petang Sua cakap, kita belum menerima lagi. Jadi Tengku Zafrul perlu mengisi borang. Tak ada. Sejak bila pula isi borang? Isi borang ni dah lama tak ada, tuan-tuan. So, dia online je. So maknanya dia dah isi dah, tuan-tuan. Dia dah masuk, dia dah diterima. PMO telah pun memberikan arahan lewat malam tadi. Lewat malam tadi untuk semua cai-cai PMO membuat welcome notes kepada Tengku Zafrul, mengalu-ngalukan kemasukan Tengku Zafrul. Siapa yang mulakan? Dia akan cakap, kau tunggu signal. So signal dia adalah daripada Kamil Munim. Signal dia adalah daripada Kamil Munim pada hari ini. Maka tuan-tuan tengok petang tadi dan juga esok akan berjujailah cai-cai daripada PMO. Selamat datang Tengku Zafrul hebat dan sebagainya, gedebak. Nampak tak, tuan-tuan? Saya nak tanya dekat Kamil Munim. So konsep katak tu tak berlaku lah, kan? So konsep katak tu tak terpakai lah pada kau, Kamil. Apa jadi dengan katak tu? So maknanya bila pemimpin daripada keadilan masuk ke parti lain, kau panggil dia katak, kau panggil dia khianat.
Tapi kalau pemimpin lain masuk dekat kau, kau akan cakap, oh ini akan memberikan manfaat dan penambahbaikan, menambah nilai kepada PKR. Kelakar korang ni. So saya nak bagi tahu, signal pada kali ni bukan Sam. Signal yang keluar daripada PMO adalah daripada Kamil. Itulah tadi. Itulah dia tadi. Jadi tuan-tuan faham lah. Istilah kata ini tak terpakai dah untuk diorang. Kan? Tak terpakai dah. Sebab itu saya kata, bila kau ambil orang daripada parti lain, dia menunjukkan parti kau ini ketandusan pemain. Parti kau ni ketandusan striker. Sebab tu kau kena ambil striker orang. Tengok, tuan-tuan pergi tengok apakah jawatan Tengku Zafrul dalam UMNO. Jadi kalau kita pun orang ambil kita punya panglima atas, top 10 kita pun kita marah tuan-tuan. Sampai Wan Mahusin mengatakan bahawa ini adalah satu permulaan yang akan menjadikan dalam persidangan UMNO, topik persidangan kita itu nanti tajuk dia adalah khianat. Nampak tak tuan-tuan? So sebab itulah Kamil Munim memulakan langkah menghantar signal, menyebut tentang kehebatan Tengku Zafrul. Dia tak menyebut dan dia tak menafikan langsung. Dia tutup mulut. On topik khianat dia tak sebut. Dia kalau boleh, kalau wartawan tanya dia cuba lari tu. Dia tak akan jawab untuk isu topik katak dan sebagainya. Dia tak akan jawab. Dan aku tolong jawabkan. Katak hanya terpakai kepada parti selain daripada keadilan. Itu cerita dia. Jadi orang sekarang ni dalam UMNO memang marah tuan-tuan. Wan Mahusin mesej saya pun mengatakan demikian. Dia marah. Saya cakap kau memang layak untuk marah. Sebab rakyat melihat engkau melakukan benda yang kau dulu mati-mati kau tentang. Sekarang apa jadi? Sekarang apa jadi? Engkau sendiri yang meruntuhkan maruah parti PKR itu sendiri. Engkau sendiri yang meruntuhkan, jangan salahkan orang lain. Kenapa nak marah orang lain? Kenapa nak marah orang lain? Kenapa nak marah apa yang Faizal Rahman sebut sedangkan aku hanya mengulas berita yang telah pun disiarkan pada pagi tadi, pada siang tadi. Aku hanya membuat ulasan. Jadi yang meruntuhkan maruah itu bukan Faizal Rahman. Yang meruntuhkan maruah keadilan itu korang. Korang menghidupkan balik amalan politik katak. Jadi jangan terkejut kalau selepas ini kau akan dikhianati dan kau akan dijatuhkan dengan amalan politik katak yang kau buat. Jangan terkejut. Ada yang tanya, betul ke huru-hara? Betul tuan-tuan, huru-hara. PMO pun tengah huru-hara sekarang. PMO pun huru-hara. Dan yang menariknya, saya nak test tuan-tuan, sama ada tuan-tuan aware ataupun tidak. Ada seorang pemimpin DAP lama, Otai, yang sangat memainkan peranan yang penting dalam pendedahan 1MDB. Dia telah buat satu status pendek saja. Dia kata apa? I'm busy tu. Dia cakap kan, dia kata aku pun sibuk. Tuan-tuan. Ada dah baca. Tuan-tuan, itu satu signal daripada DAP tuan-tuan. Okey, itu satu signal daripada DAP. So, saya nak bagi tahu. Di saat mereka merasakan kemenangan yang dikecapi seminggu memasuki minggu kedua. Okey. Tunggulah tuan-tuan, satu demi satu. Sebab itu saya katakan domino effect. Bila saya katakan domino effect, aku hanya menyebut apa yang aku lihat. Seolah-olahnya kita ini helang. Yelah, kita helang lah tuan-tuan. Kan? Kalau kita gagak, Cai Jacob mana mungkin jadi helang. Jadi kitalah helangnya tuan-tuan. Kan? Hanya helang yang berani claim dia adalah helang. Hanya helang yang berani claim dia buat secara terbuka. Aku adalah helang. Gagak tak akan pernah berani mengatakan dia helang tuan-tuan. Jadi, kalau kita helang, siapakah gagaknya? Cai Jacob lah gagaknya. Okey? Cai Jacob, sahabat-sahabat Jacob, Cai PMU, ini semua gagak-gagak. Jadi kita helang tuan-tuan. So, kita sebut sebagai kelebihan yang Tuhan ciptakan kepada helang. Dia ada satu pemandangan. Pemandangan mata yang sangat tajam. Kita terbang di atas, berkilometer di atas. Tetapi kita nampak what's going to happen dekat bawah. Tuan-tuan nantikan apabila signal diberikan oleh DAP, kita nantikan apakah langkah yang berikutnya. Jangan pula Cai Jacob kata lah kau dah jadi baruah DAP pula. Kau boleh labelkan aku whatever label sebab
Helang tetap helang walaupun kau katakan dia burung pipit, burung kakak tua dan sebagainya. Dia tetap helang tuan-tuan. Dia tak kisah dengan labelan-labelan yang kau berikan. Sebab itu tuan-tuan, apa yang berlaku dalam keadilan ini sebagai satu wayang murahan. Setiausaha Agung mengatakan, oh kita tak terima lagi. Kita tak terima lagi. Itu kita tak terima lagi. Di mana logiknya kalau kau kata kau tak terima, tetapi Tengku Zafrul dengan begitu berani menyatakan hasrat dia untuk bersama dengan keadilan. Dan cerita itu telah keluar setahun yang lepas. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan cakap kepada saya, adakah PMO tengah huru-hara sekarang? Saya mengatakan ya tuan-tuan. Adakah pejabat HQ keadilan tengah huru-hara? Ya tuan-tuan. Sebab semalam lewat maghrib, lewat petang, Suar mengatakan dia tak terima. Tiba-tiba pada hari ini telah pun keluar signal dan arahan daripada pejabat PMO mengarahkan cai-cai PMO. Cai-cai PMO ni lain tuan-tuan. Cai-cai Jaikom lain. Jadi payment tu aku tak tahu berapa. Mungkin dia buat kerja pro bono. Aku pun tak tahu tuan. Jadi mereka pun telah pun memulakan dan merangka untuk mengalu-ngalukan kedatangan Tengku Zafrul ke dalam PKR. Jadi ini satu benda yang kelakar tuan-tuan. Wayang apakah yang sedang kau lakukan? Wayang apa yang kau sedang lakukan? Adakah kau ingat orang dekat bawah ni tak nampak? Adakah kau ingat rakan-rakan dalam parti komponen kau tak nampak? Kalau tak nampak, tak adalah dia orang pun naik menyampah. Kan? Bila nak ajak meeting dia, dikatakan sibuk. Bila dikatakan buat ajak meeting dia, dikatakan sibuk. Jadi itu yang DAP pun melantun. Aku sibuk juga. Kau tunggulah. Kau tunggu je lah nasib. Jadi tuan-tuan, UMNO telah pun bersuara untuk menuntut berapa kerusi tuan-tuan? UMNO telah pun menuntut berapa kerusi kabinet tuan-tuan? Berapa kerusi kementerian dia minta? Tuan-tuan baca tak? Tuan-tuan baca ke tak ni?